Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, sekolah kami mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan perasmian penutupan program Ihya Ramadan. Mari kita saksikan klip-klip sepanjang program ini berlangsung. Sekarang saya bersama JPK1. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah perasaan cikgu tentang program Ihya Ramadan pada kali ini? Sangat meriah dan sangat memberi inspirasi kepada murid-murid dan harus diteruskan setiap tahun. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Baik. Apakah pandangan tuan tentang program Ihya Ramadan kita pada hari ini? Alhamdulillah, program Ihya Ramadan ni sangat bagus, di mana perlu diteruskan melalui berbagai program yang disediakan sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi saya harap guru-guru dapat berusaha untuk buat lagi lebih banyak, lebih meriah lagi Ihya Ramadan ni. Terima kasih tuan. Sama-sama.